Ustaz dengar sini Sepandai-pandai tupai melompat ibarat setitik peluh petani tau. Kau punya peribahasa ni. Tu macam lain je peribahasa tu. Cepatlah, aku dekat kedai dah ni. Ha? Beli kain tu buat boxer? Oh, yelah, cepatlah. Aku tunggu kau kat kedai ni. Kalau lambat. Oh, Hari ni aku cantik. Ustaz buat apa kat sini? Saya mengikut takdir. Oh, tajam pula pokok ni. Ini kedai siapa? Ini kedai pijan. Saya dah biasa. Saya dah biasa duduk sini dengan saya. Tapi Ustaz buat apa kat sini? Saya tak tahu pun ni kedai pijan. Saya cuma lalu aja dekat sini. Tapi saya rasa ini masa yang sesuai untuk kita saling kenal mengenal, kan? Kita boleh borak-borak. Mungkin nanti lepas ni kita boleh couple. Okay? Saya tak nak kenal lah dengan Ustaz By the way. Sayang, dengarkanlah. Pijan! Pijan, tolong aku kat sini, Pijan. Pijan! Astagfirullahalazim. Oi, kau buat apa kat sini, ha? Kau ni kan, perangai kau ni, aku tengok dari jauh tadi sebiji macam Ustaz mati tu. Betul. Dalam cerita Nur tu. Patut kau pun mati macam Ustaz tu lah. Ustaz lah selama ni orang cakap jantan yang siut. Itu sahabat baik saya. Siapa? Ustaz Mahdi tu. Patut perangai sama. Classmate saya semasa di Darul Mohsin. Ustaz jangan sampai saya report polis. Apa yang Ustaz buat ni? Awak nak report? Sebiji terasa berlakon cerita Nur. Kalau awak nak report lah. Siapa yang boleh buktikan saya bersalah selagi saya belum bersalah? Dekat kedai cabuk ni apa yang ada? CCTV tak ada, apa pun tak ada. Kita tak ada saksi. Betul ke Ustaz? Aku tak percayalah. Kau siapa sebenarnya? Bagi tahu sekarang. Korang saja yang lambat dan lembab mengenal aku. Dah ramai dah terpedaya dengan aku. Aku dah tipu ramai orang. Tapi untuk rekod aku sangat cemerlang. Sebab sekali pun aku tak pernah lagi kantoi. Dan korang ni percaya sangat dengan aku ni. Kenapa? Ustaz dengar sini Sepandai-pandai tupai melompat ibarat setitik peluh petani tau. Kau punya peribahasa ni. Tu macam lain je peribahasa tu. Ustaz ni dah tipu Pak Den dengan Pak Kodi untuk pakej umrah tu. Ustaz. Kalau setakat Pak Kodi dengan Pak Den tu, Ustaz boleh tipu lah. Kita orang jangan haraplah. Kita orang orang yang bijak tau. Betul. Macam Pak Den, Pak Kodi tak berapa bijak. Tak baik kamu merendah-rendahkan sahabat baik kamu. Kenapa? Jaga pegang belakang takut dia apa-apa. Aku dah lemas nak dengar benda-benda ni semua. Tak apalah. Aku pergi dulu. Jangan pegang. Tak manis. Geramnya. Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Pergi dengan lagu lah kalau berani. Pergilah. Kita memang dijodohkan bersama. Sehati serta sejiwa. Walau esok hingga akhir. Macam mana tu keadaan Lola? Kita telah ditakdirkan bersama. Ini tak boleh biar ni. Kita kena selamatkan Pak Kodi dengan Pak Den sebab esok dia dah nak berangkat pergi umrah. Tutup kedai kau sekarang. Tutup kedai kau sekarang. Lawak Pak Kodi.